Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada guru-guru dan murid-murid sekalian. Saya Danish Hari Akimi bin Khairul Nizam dan saya akan berkongsi dengan anda hari ini tentang 5 rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Mari kita bahas. Yang pertama, beradab. Murid mempunyai akhlak yang mulia dan sentiasa menghormati orang yang lain. Berikutnya yo. Yang kedua, berilmu. Murid menguasai ilmu asas seperti matematik, sains, sejarah, BM dengan kukuh. Yang ketiga, berkemahiran. Murid mempunyai kemahiran seperti celik digital, kritis dan kreatif. Yang keempat, daya tahan. Murid boleh menghadapi cabaran dan juga membina emosi yang stabil. Yang kelima, mempunyai keyakinan. Murid mempunyai keyakinan pada diri, berani bersuara dan mempunyai identiti yang kukuh. Kelima-lima ciri ini dapat memastikan suasana sekolah kita selamat, sejahtera dan harmoni. Kesimpulannya, 5 ciri ini mampu memperkukuhkan kesejahteraan guru dan murid serta mengadaptasi teknologi dalam pembelajaran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.